Okey, kita mula ya. Asalnya boleh mula kot ya. Ataupun cikgu rekod, nanti boleh tengok balik semula lah rekod ni. Baik, hari ni kita bincang mengenai tajuk pembezaan sekali lagi. Pembezaan daripada modul yang cikgu berikan modul yang keempat modul apa nama? Latihan. So kita lihat beberapa soalan. Ada 5 soalan saja untuk malam ini. Okey, kita bincangkan Baik, kita tengok soalan pertama Kalau semua dah ready. Ni bab 2 pembezaan Z tertinggal ni. Okey. So soalan 1 kita lihat pembezaan. Okey, pertama nak mengingatkan bahawa kemahiran pembezaan ini teknik ni kena tahu berbagai-bagai teknik pembezaan yang kita dah belajar dalam kelas. Cuma aplikasi dia ada 4 perkara yang penting, iaitu mencari maksimum dan minimum. Satu lagi dalam subtopik tangent dan normal, persamaan tangent, persamaan normal. Lepas tu apa nama, ada yang ketiga tu ialah rate of change dengan small change So kita ada 4 aplikasi yang utama So kemungkinan masuk semuanya. Cikgu tak tahu apa yang masuk. Tapi yang penting kita belajar. Yang penting kita tengok soalan pertama ni. Ini refresh balik apa yang kita dah belajar dulu So soalan pertama soalan 1. Semua dah ready Cari kecurunan tangent bagi lengkung Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 4 apabila X sama dengan 1. Okay. So ini topik kecurunan tangent, persamaan tangent, kecurunan normal, persamaan normal. Okay. So bila dimention kecurunan tangent, ini dikatakan sebagai kita kena lakukan pembezaan dy dx. So dy dx. Alright. So kita lihat soalan pertama dulu, A. Okay. Lepas tu yang B ni kemudian. Okay, apa kita kena lakukan? Kita buat pembezaan. Kalau masih ingat lagi, pembezaan ialah dy dx, yang mana 2, okay, kalau kita lihat kat sini 2 ke depan, okay, and then dia kena tolak dengan 1 So 2 ni pergi ke depan jadi darab, and then 2 ni tolak dengan 1, kita akan dapat okay, kalau 2x hilang x nya, kita akan dapat 2. Kalau bezakan 4, kita akan dapat kosong Okay, so dy dx dia sama dengan 2x tambah 2. Okay, pembezaan yang pertama ini, dy dx ni, okay, dikenali sebagai fungsi kecurunan Okay, ini dikenali sebagai fungsi kecurunan. Okay, so fungsi kecurunan ni sangat penting. Istilah dia sangat penting Fungsi kecurunan atau dikenali sebagai fungsi kecurunan untuk tangent Tangent yang mana kita boleh cari kecurunannya dengan mengisi nilai X apabila diberi Okay. So 2 darab 1, 2 tambah 2. So itulah 5. 5 pula. 4 ni sepatutnya. Salah tekan ni. Okay. So ini 4 sorry guys. Awal-awal dah salah dah. Okay. Salah type. Okay. So itu dia punya fungsi kecurunan. 2 darab 1, 2 tambah 2 ialah 4. Baik. Seterusnya. Macam mana nak buat pembezaan terhadap fungsi ini yang mana kita ada punca, dalamnya ada 17 tambah 3x. Okay. So elok-eloknya kita pemudahkan persamaan ini, yang mana punca tu yang kita highlight ni punca dia ni adalah sama dengan 1/2. Okay, so darabkan dengan 6, jadi kita akan dapat 17 tambah 3x dalam kurungan kuasa 3. Okay, kita pemudahkan dulu persamaan pembezaan kita ni. Okay. So, maka barulah kita buat pembezaan dy dx dengan keadaan teknik untuk nak kembangkan kuasa 3 ni boleh, cuma besar sangat. Tekniknya sama. Okay, 3 bawa ke depan. Okay, so dapat 3. Lepas tu 3 ni tolak dengan 1. Okay, jadi 2. Ada lagi satu 3 ekstra ni datang daripada mana? Ingat tak?
Perbezaan dalam 17 tambah Ya, dan dalam ni kita kena buat perbezaan sekali lagi So kalau kita buat perbezaan sekali lagi 17 tambah 3x. Okay, so ini akan jadi kosong. Ini akan jadi 3. Okay, 3 ni yang kita letak kat sini. Okay, 3 ni. Alright. Ini kalau kes yang mana kita ada dalam bracket yang kuasanya mustahil untuk dikembangkan lah. Macam 4 ke. Okay, kadang-kadang ada soalan tu 14. Okay, contoh lah ni contoh Dia kuasa dia besar. Okay, so macam ni kuasa dia 3 tu nak kembangkan boleh. Cuma leceh lah, kena buat 3 kali bracket Baik, tapi macam mana pun senang, mudah dengan cara kita buat macam biasa. Kuasa tu pergi ke depan, and then tolak 1, and then dalamnya kena buat pembezaan sekali lagi. Ini datangnya 3. So akhirnya kita akan dapat pembezaan dy dx dia ialah 9, 3 3, 9, 17 tambah 3x. Okay. So ini salah satu teknik. Yang teknik-teknik yang lain tu awak pun kena tahu juga awak terlatih lah. Seperti mana dalam buku rujukan kita dah pernah buat dulu. Ada yang teknik yang menggunakan kaedah U darab V. Okay. U darab V. Ada yang quotient rule, itu V. Okay. Product rule, ni product rule. Ini U darab V. Tengok balik nota. Teknik-teknik ni penting Okay. Pembezaan dy dx ni bergantung kepada algebra kita, dan algebra itu adalah teknik-teknik pembezaan kita tu adalah salah satu algebra kita lah. Okay. So next question. Cikgu. Ya, saya. Cikgu boleh tak pergi ke soalan yang pertama, yang A? Kenapa A Okay. Cikgu tertinggal negatif X kuasa 2. Ya, negatif X kuasa 2 Ni ada negatif Okay, tak apalah. Nanti kamu betulkan lah. So sepatutnya jawapannya kosong Ya cikgu. Ya, sepatutnya kosong lah sepatutnya Okay, tak nampak tadi. Ni ada negatif. Nanti awak tengok lah. Okay, nanti betulkan lah. Ini sebenarnya soalan apa? Soalan warm up lah Soalan warm up. Okay, kita pergi dulu. Baik, untuk seterusnya. Okay, soalan nombor 2 ni kita tengok tentukan nilai had bagi fungsi had x lebih x menghampiri 2. Ini maksudnya had x menghampiri 2 ini. Okay. So cuma kita ni tak susah, kita gantikan saja 2 kuasa 2 apa. Okey, yang B ni dy dx bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 1 dengan menggunakan prinsip pertama. Okey, kemungkinan soal ni keluar soalan ni prinsip pertama. Nanti cikgu ajar. Okey, macam mana pun kita lihat soalan A dulu. A ni senang je, mudah je. Ini soalan negeri Soalan nombor 2 ni soalan negeri mana kita tak ingat. Tapi untuk had h sama dengan ni x untuk h pula. Salah tekan error ni. Okey. X menghampiri 2 yang mana kita gantikan, tak ada ni. Sepatutnya tak ada sama dengan Sorry guys. Baru buat tadi. Tak susun betul-betul. Okey. And then gantikan x dengan 2. So 2 kuasa 2 sama dengan 8. 2 kuasa 2 4. 2 darab 2 4. And then jawapannya 9. Tu kita gantikan saja Okey. So kita buat penjualan sikit Cikgu punya PowerPoint ni tak ada banyak silap. Error tak tengok lagi. Okey, so 2 darab 2 kuasa 2 tambah 1 adalah 9. Baik, untuk soalan B. Okey, B ni ialah kita nak menggunakan prinsip pertama. Okey. So nak menggunakan prinsip pertama. Ingat tak formula dia apa? Okey, ini formula dia. Okey, so dy dx atau kita nak gunakan f prime x pun boleh. Okey, f prime x ni maknanya dy dx Sama juga. Okey, ini formula dia. Ini yang penting ni Okey, so directly kalau cikgu tak nak gunakan delta x pun boleh. Okey, sebab kadang-kadang mengelirukan. Ini ada x, ini pun ada x kan. So agak mengelirukan. Jadi kita boleh tukar delta x kepada h, tapi kena tunjukkanlah andaikan delta x sama dengan h Kalau nak lah. Kalau tak nak gunakan delta x lah. Walau macam mana pun, okey, formula dia akan jadi macam ni So lebih mudah sikit lah kalau kita tengok lebih mudah sikit bagi cikgu lah mata cikgu dah tua ni, kadang-kadang cikgu perlukan sesuatu yang mudah untuk dilihat. So maknanya h kita gantikan delta x dengan h. Kita tukar sikit formula tapi kena tunjukkanlah macam ni. Kemudian apa yang itu dia katakan sebagai fxh. Okey, ni dia Kalau fx ialah 2x kuasa 2 tambah 1. Kalau fx tambah h, kita cuma gantikan x tu dengan x tambah h sajalah. Baik, apa kita buat? Gunakan formula ini.
Okey, kita isi gantikan fx dengan fx tambah h dia lah. So ini kita akan dapat lah h menghampiri kosong. Okey, itu perbezaan dia. Yang mana fx tambah h tadi kita dah ganti kat sini ya. Okey, and then tolak dengan 2x kat sini ya. So ini dia. Ini yang fx tambah h. Yang ini adalah fx lah. So ingat ini adalah fx tambah h. Okey. So ini adalah fx. Okey, prinsip pertama ni macam jalan tradisional lah untuk pembezaan. Okey. Dia macam mula-mula buat pembezaan, inilah dia So apa kita buat? Kita permudahkan, kembangkan dan sebagainya. Ya, boleh sendiri. Tengok sedikit kalau ada pembetulan. Kalau ada pembetulan daripada cikgu punya PowerPoint ni, kita boleh betulkan lah. Jadi kita kembangkan lagi. Okey, kembangkan lagi. Pemudahkan lagi. Yang mana kita boleh padam. Kat sini kita boleh potong kot. Ini boleh padam. Ini pun boleh padam. Okey, ini boleh padam. Dah tolak Tinggallah 4x tambah h tambah 2h kuasa 2. Okey. So, pembezaan prinsip pertama ini, kita lihat h dia tu. Kita boleh buat pemfaktoran. Yang numerator atas tu, kita boleh buat pemfaktoran h. Yang mana kalau kita lihat kat sini, kita boleh bahagikan h. Sehingga kita dapat 4x tambah 2h. Tinggal yang inilah. Lepas tu barulah kita ganti h sama dengan kosong. Okey, so dapatlah 4x. Ini lah, gunakan kaedah prinsip pertama. Okey, cara mudahnya lah. Tapi macam mana pun kita lihat betul-betul dalam formula ni. Kalau tak nak tukar macam ini pun tak ada masalah lah. Boleh gunakan yang ini Aja je. Cikgu nak tengok terlalu banyak x. Okey, kalau orang dia tak nak kurangkan pun boleh ubah x tu banyak sangat. Jadi mengelirukan lah. Baik, untuk seterusnya kita tengok soalan nombor 3 lah. Ni agak kena, ni kertas 2 dia lebih kurang 10 maka bahagian B Okey, soalan 3 ni. Sebuah syarikat Okey, sebuah syarikat ingin membina tangki terbuka bentuk silinder dengan isi padu 1000 meter cube. Jejarinya adalah R dan tingginya adalah H. Okey, kita kena ikut apa ni R dengan H ni lah. Diberi kos membina tapak ialah RM5 per meter persegi dan kos membina dinding silinder ialah RM2 per meter persegi. Okey, A. Ungkapkan kos pembinaan tangki itu. C dalam sebutan R dan pi. Okay, so ini silinder cerita tentang silinder yang mana terbuka. Okey, so silinder itu yang mana terbuka. Ni penutup tak ada lah. Okey, silinder. Ni tak cantik silinder cikgu ni Okey, so yang bawah ini tertutup lah. Okey, yang atas tu terbuka. Maka ini dinamakan sebagai silinder terbuka tangki terbuka bentuk silinder. Okey. So, ungkapkan kos pembinaan tangki C. Okey, lepas tu B tu cari jejari dan tinggi yang meminimkan kos pembinaan. Okey, tak apa. Tengok soalan A. Baik, ungkapkan kos pembinaan tangki itu. C dalam sebutan R dan pi. Okey, kita tahu bahawa pertama, kita tahu luas permukaan silinder ialah 2 pi R kuasa 2 tambah 2 pi R H. Okey, so 2 pi RH itu adalah permukaan badan badan silinder ni badan silinder tu. Maka yang penutupnya hanya satu je. Dia tak ada dia punya penutup tak ada, dia punya bawah tu ada, tapak tu ada. Baik, kalau lihat kat sini kita lihat kat sini 2 pi R kuasa 2H ni adalah untuk penutup, luas penutup yang bulatan dengan bawah dia. Okey, itu bawah bulatan. Yang 2 pi RH tambah yang ini adalah badan silinder tinggi ni, badan keliling tu lah, sekeliling dia. Okey. So kita ubah sikit formula ini, yang mana kita letak dulu pi R2H ni cos C ni cos. Okey, C ni cos ataupun dia punya cos lah. Okey, cos.
pi R2H, dua dia hilang. Sepatutnya ada dua ni, tapi cikgu hilangkan dua ni. Sebab kenapa cikgu hilangkan dua ni? Ada tak tahu kenapa? Dia ni satu cukup. Sebab agaknya kenapa? Sebab dia buka. Ya, dia terbuka. Atas ni tidak ada. Okey, yang tambah 2 pi RH ni betul lah Baik. Untuk harga RM5. RM5 meter persegi tu. Okey, so kita lihat. Okey, RM5 per meter persegi tu adalah untuk tapak dia. Okey, yang bahagian inilah. Okey, so sebab tu kita kena letak RM5. Dan kenapa sini 4? Ni RM5. Ni kenapa 4? Tadi 2, tiba-tiba 4. Saya nak tanya tu. 2 darab 2. Ya, 2 darab 2. Sebab kos silinder, pembina dinding silinder. Yang badan dia tu lah. Badan dia tu adalah kos dia RM2. So, kita darab dengan 2, RM4. 4 pi RH lah. Okey, itu tentang kos. Kita ungkapkan lah. Ya, dalam bentuk formula dia khas. Kos sama dengan 5 pi R kuasa 2 tambah 4 pi RH. Baik, seterusnya soalan B. Okey, faham Ada apa-apa nak tanya tak? Setakat inilah. Tak ada Sebab soalan B ni dia bergantung kepada soalan A. So, sebelum kita masuk soalan B ni, kena nak tanya apa-apa boleh. Okey, tak ada masalah Okey, untuk soalan B. Sebelum kita pergi soalan B, kita ada satu isi padu yang mana cikgu lupa nak beritahu sebab dia sekarang ni kena dalam bentuk C, R dan pi. Yang kita punya persamaan kita ni ada C, pi, R dan H. Ini kacau. Ini tak boleh lagi ni. Kita masih ada H lagi. Maksudnya kita kena tukar H dengan apa? Apa yang diberi sekarang ni isi padu. Kita tak gunakan lagi isi padu ni. Jadi formula isi padu ialah pi R kuasa 2H. Yang mana nilai dia 1000. Jadi apa kita buat? Kita pindah pi R kuasa 2 ke 1000. Jadi 1000 bagi pi R kuasa 2. Kemudian daripada sini, kita bolehlah gantikan H. Okey? So H kita tadi ialah 1000 bagi pi R kuasa 2. Maka kat sini kita boleh cancel out lah Yang mana kita boleh cancel out. Bagi saja. Bagi dia boleh cancel R dengan kuasa 2. Okey, jadi R lah. Tinggallah kita dapat punya persamaan yang lengkap hanya untuk C. Okey, hanya untuk C, R dan pi. Tinggal ni. Okey. Right, so kita dah gantikan H dengan 1000 bagi pi R kuasa 2. Yang penting dalam sebutan C, pi dan R. H dia tak mau. Baik, so kita dah dapat ungkapan kos pembinaan itu. Barulah kita pergi ke soalan B. B. Cari jejari dan tinggi yang meminimumkan kos pembinaan. Meminimumkan. Okay, dua perkataan ini hati-hati. Minimum ke atau dia maksimum ke. Dan tajuk soalan ini adalah mengenai pembezaan. Jadi apa kita kena buat? Daripada kos kita punya ungkapan pi R tadi, C pi R tadi, ini kos persamaan kos tadi, kita buat pembezaan. Tapi pada peringkat awal, naikkan dulu R. Senang sikit kalau kita naikkan R ke atas, jadi R kuasa negatif 1. Jadi DC per DR. Ini kena hati-hati sebab kita nak buat pembezaan C terhadap R. Okay. So, 2 pergi depan darab 5 untuk R. Untuk R ada kuasa 2. 2 pergi depan darab 5, 10. Lepas tu 2 tolak 1. Jadi tinggal R ajalah. Yang 4000 R ni ialah negatif 1 pergi depan darab dengan negatif 4000. Negatif 1 darab dengan 4000 jadi negatif 4000. Lepas tu negatif 1 tolak 1. Kita akan dapat ini. Okay, so berhati-hati bila buat pembezaan. Kemudian kat sini kita boleh turun balik R kuasa negatif 2 tadi. Okay, turun balik R kuasa negatif 2 tadi. Turun balik jadi R kuasa 2. Okay, so next. Bila dia mention minimum, maksimum atau titik pusingan, titik pegun. Okay, so DCDR tu kena samakan dengan
kosong. Okay. Bila dimension minimum, maksimum, kalau graf titik pusingan, titik pegun, okay, empat perkara itu jadikan kosong untuk dapatkan nilai R minimum. Maka kita buatlah negatif 4000. Okay, 4000 ni kita pindah sebelah sana jadi positif. And then algebra awak masing-masing. Okay, 10 darab 3.142 jadi 31. R kuasa 2 ni kalau kita pindah sebelah kanan kita akan dapat R kuasa 3. 31.42 tu kita pindah sebelah kiri jadi bahagi, dan etc. seterusnya kita akan dapat R sama dengan 5.031 meter. Ni je jari dia lah R Okay. So kemudian kalau kita lihat untuk H pula, kita gunakan formula yang kita ganti tadi, H pi R kuasa 2. Gantikan R dengan 5.031, pi dengan 3.142, and then awak kira awak akan dapat lebih kurang H sama dengan 12.57. Okey, takat ni faham Boleh Boleh. Boleh, okey, bagus. Okey, so tak ada masalah yang lain-lain, okey. Kalau lain-lain ada masalah, kita boleh teruskan. Okey, so kita teruskan dengan soalan seterusnya C pula C dia kata selepas tangki dibina, tangki itu mula diisi dengan air pada kadar kadar apa dia kata? Pada kadar 20 meter padu seminit. Okey, 20 meter padu seminit. Jadi kita kena lakukan apa ni sekarang ni? Siapa tahu? Baik, seterusnya apa itu yang melibatkan apa itu yang melibatkan kadar perubahan, rate of change, yang mana tinggi air dan tangki tersebut apabila air yang telah diisi mencapai ketinggian 8 meter. Okey, so 8 meter. Alright, so caranya kita ambil V ni dulu, yang mana V ni adalah isi padu. Okey, yang kedua ialah kita buat pembezaan dV dH. Okey, dV dH, and then daripada formula kadar perubahan dV dH ialah sama dengan dV per dt darab dt per dH. Okey, so sekarang ni kita nak cari kadar perubahan ketinggian air tu kadar perubahan tinggi air yang ini sepatutnya dH dt. Okey, dia sepatutnya dH dt. Oleh kerana formula ni dibentuk dia terbalik sikit. Okey, yang ini kenapa dia terbalik? Sebab daripada dV dH ni kita dah bentuk dV per dt ni, kalau kita cancelkan sama dengan 1 lah. So sama dengan dV dH lah. So kita munculkan dt ni menggunakan petua rantai. Maka okey, kita padam sini. Jadi apa kita buat? Nak cari dH dt daripada formula ini, pertama kita isi dulu dV dH. Okey, so dV dH kita itu sama dengan pi R kuasa 2. Okey, ataupun kita gantikan dulu pi 3.142 dengan R 5.031. Ini pada soalan B tadi. Maka kalau kita kira ni kita akan dapat 79.527 lah. Tolong kira untuk cikgu kita masing-masing kita tengok apa berlaku. Baik, kemudian kita tengok apa yang berlaku. Kita gantikan dV dH dengan 79.527. dV dt ni adalah 20 sebab dia kata kat situ V itu adalah isi padu pada kadar 20 meter seminit. Okey, dV dt ni adalah masuk isi padu per minit. Masa ni dt ni masa Okey, so 20. Perubahan kadar masa dt ni itu 20. Jadi apakah dH dt? Kita pindahlah dH jadi darab, dt jadi bahagi, 79.57 pindah sebelah sana jadi bahagi. So ini yang kita nak. Kadar perubahan tinggi. Kadar perubahan tinggi dia melibatkan kadar perubahan sekali dengan masa, perubahan masa tu. So jawapannya ialah
0.251 meter padu per saat. Seminit, sorry. Ini minit sepatutnya. Bukan saat, seminit. Okey, S tu untuk seminit. Okey, so untuk ini jawapannya. Okey, so kita faham tak sekarang ni? Boleh Boleh. Boleh Okey, so kita boleh tengok balik Aku masuk soalan ini. Okey, terusnya kita boleh terus ke soalan seterusnya. Cikgu, Ya, saya. yang tadi dia sesaat ke cikgu? Bukan seminit? Minit. Ni. Kita tengok seminit. Ni minit So, jadikan ini M lah, senang cerita Dia tulis M macam mana M per 1 lah kot. Meter padu minit sepatutnya. Okey. Dia seminit. Okey. So, ini tukar seminit lah, tapi tak ada simbol M, tapi tak cantik lah M. Seminit. Dia macam seminit kat sini. Kita buat S jugalah. Okey, tunggu dia balik. Okey, so sepatutnya minit. Okey. Alright, so next soalan. Soalan yang keempat. Okey, Raja 9 menunjukkan suatu lengkung Ini graf yang mana fungsi dia ialah yang tertera daripada soalan yang memintas paksi Y pada titik R. Okey, ini R kita Okey, so nyatakan koordinat R. Lihat. Koordinat R ni pintasan pada paksi Y yang mana X dia adalah sama dengan 0 Di mana kalau kini R ni kita dah tahu titik dia 0 dan kita tak tahu apa Y dia lagi lah. So daripada persamaan kita tadi tu, kita boleh gunakan fx kita ni, gantikan ini x kosong yang mana kita lihat 0, 0, gantikan semua 0 dan kita akan dapat nilai fx kosong atau kita kenali sebagai y pintasan pada paksi y ialah 16. Okey. So maknanya y tu 16. Kat sinilah r. Maka yang kita kena tunjukkan dalam bentuk koordinat yang mana r dia adalah 0.0 dan 16. Okey, harap dapat tahu lah Baik, seterusnya ni tak susah sangat, senang je. Okey, so untuk soalan B ni, okey. Kita untuk soalan B ni, tak mana soalannya? Soalan B dia nak apa Bukan B, soalan 1 tak keluar kat sini Okey, kita tengok soalan 1. Dia kata cari kecurunan normal. Yang ni cari kecurunan normal. Soalan 1 ni A2, sorry. Cari kecurunan normal pada titik R. Okey, so maknanya daripada titik R tadi yang kita dapat, okey. Cari kecurunan normal pada titik R. Okey, apa kita buat? Okey, ini garis yang menyentuh titik R yang warna hijau ni dikenali sebagai garis apa tadi? Garis Normal. no, garis hijau ni adalah garis apa? Tangent. Okey. Garis merah ni dikenali sebagai garis normal. Okey, apa fungsi mereka ni? Mereka berserenjang. Okey, so 90 darjah lah kat sini. Okey, dia 90 darjah Okey, so 90 degrees. So kali dia suruh kita cari kecurunan normal. So macam mana cari kecurunan normal? Okey, pada peringkat awal kita ada fungsi ini yang mana kita buat pembezaan. Okey, nak guna selain daripada dy dx, kalau digunakan fx, kita gunakan prime nampak tadi? Ada prime, f prime x, itu dinamakan sebagai pembezaan kali pertama lah. Okey, so ini jawapan untuk pembezaan kali pertama. Kemudian pembezaan kali pertama ini yang mana kita tahu R 016, kita isi X dengan 0 sebab R dia 0 kat situ untuk dapatkan kecurunan tangent iaitu negatif 18 ataupun kita declare dulu M1 lah. Macam kita belajar koordinat geometri kita ada M1, M2 kan. So daripada M1 ini dikenali sebagai kecurunan tangent. Setelah kita isi nilai X tu 0. Jadi M1 darab M2 ini adalah formula kecurunan yang mana sama dengan negatif 1. Kecurunan serenjang M1 darab M2. Maka untuk dapat M2 ialah kita gantikan M1 dengan negatif 18 dan M2 ialah 1/18. Ini dikenali sebagai kecurunan normal. Alright, faham tak setakat ni
Alright, so kita belajar tangent dengan normal kali ini. Baik, untuk soalan seterusnya, dengan menggunakan terbitan kedua, tunjukkan bahawa Q adalah titik minimum. Okey, mana Q? Q adalah di sini tak nampak ni, gambar kecil pula kali ni. Ini Q ni. Memang kalau kita lihat di Q ni minimum. Okey, cuma nak buktikan macam mana dalam kaedah pembezaan tu, kita gunakan terbitan kedua. So, pada peringkat awal, okey, seleloknya kita dapatkan nilai X. Okey, walaupun dia tak suruh cari nilai Q, seleloknya kita carilah titik Q tu apa dulu sepatutnya. So, kalau boleh kita gunakan terbitan pertama ni untuk dapatkan nilai X dia dulu. Yang mana X dia sama dengan 3/2 atau X negatif 6. Okey, kenapa Fx sama dengan kosong ni minimum sama dengan kosong ni kenapa? Sebab dia minimum. Perkataan istilah minimum, maksimum atau titik pegun atau titik titik pegun lah cerita. So, yang mana X yang betul kita ambil yang 3/2 lah. Sebab kawasan ini Q ni yang nilai X yang positif X yang positif, bukan X negatif 6. X negatif 6 ni mungkin kat sini lah. Dia negatif 6. Okay, so ini bukan kita nak lah. Ini negatif 6. Maka untuk Q, X ni 3/2. Nak dapatkan Y nya, awak cuma ganti dalam persamaan Y. 3/2 tadi. Dan awak akan dapat Y 11/18. Titik sebenar Q ni adalah 3/2 11/8. Okay, walaupun dia tak suruh cari titik Q dalam soalan. Saja nak tunjukkan sekali lagi macam mana dapatkan titik Q. Okay, daripada titik minimum itu. Baik, so Q sebenarnya adalah 3/2 11/8. Maka kalau kita lihat dengan menggunakan terbitan kedua, tunjukkan bahawa Q adalah titik minimum. Okay, Q ini. Fungsi kita yang pertama, yang tadi Fx. Pembezaan kali pertama kita dapat 2x kuasa 2 tambah 9x1. Pembezaan kali kedua. Okey, pembezaan kali kedua ni ialah 2 pergi depan darab 2, 2 tolak 1, 1. 9x1 ni akan jadi 9. 18 ni akan jadi kosong lah. Okey, tujuan pembezaan kali kedua ni nak buktikan bahawa Q tu benar-benar maksimum atau minimum. Dengan caranya kita mengisi nilai X tu dengan 3/2 3/2 yang ini. Masukkan. Okey, so kita akan dapat nilai 15. Okey, kalau istilah pembezaan kali kedua ni nilainya positif maka kalau positif dia benar-benar Q tu adalah titik minimum. Okey, so ingat kalau pembezaan kali kedua itu lebih kecil dari kosong atau nilai negatif, maka itu adalah maksimum. Okey, maksimum. Yang ini minimum. Alright. So, itu yang kita kena tengoklah nanti. Nanti kalau mana tahu ada soalan ini keluar dalam exam, so kita kena prepare lah apa yang kita kena lakukan lah. Okay, next question. Kita lihat pula soalan seterusnya. C. Cari peratus perubahan hampir dalam Fx jika terdapat perubahan kecil dalam X sebanyak 0.03. Ini perubahan yang hampir. Ingat kita ada 4 aplikasi. Salah satunya ialah perubahan hampir. Okay, so macam mana kita buat ni? Okay, ini formula perubahan. Kadar perubahan. Okay, ini kadar perubahan. Yang mana dy dx pembezaan y terhadap x. Dengan yang di delta y ni maksudnya perubahan kecil. Perubahan kecil y. Perubahan kecil y. Okay, kecil y. Okay, yang mana delta x ni adalah perubahan kecil x. Saja tunjuk kat situ Alright. So, maka seterusnya untuk dapatkan perubahan kecil y tempat tu dikatakan sini perubahan hampir dalam perubahan kecil fx ni maksudnya perubahan kecil y lah perubahan hampir y yang mana delta y lah kita nak cari nilai tu sekarang. Okey, dy dx tadi adalah 2x kuasa 2 tambah 9x kuasa 8. Delta x ni perubahan kecil dia 0.03. Lepas tu awak kira lah Dan jangan lupa gantikan x dengan 5 seperti mana permintaan soalan. Hingga kita dapat delta y 2.31. Dan seterusnya untuk dapat peratusan tu
Okey, kita gunakan fx. Kita cari dulu fx dengan di mana kita gantikan x dengan 5. Okey, iaitu 731/6. Untuk dapat peratusan tu, okey, peratusan perubahan hampir seperti mana soalan 2.31 nilai ni dengan bahagikan dengan nilai F5 tadi, darab dengan 100, kita dapat lebih kurang 1.896%. Itu formula dia lah. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Untuk yang kes kadar perubahan ini. Okey. Tengok tu 0.03 itu change of x kan? Ha? 0.03. Perubahan kecil. Perubahan kecil okay. dalam x sebanyak 0.03. Inilah delta x. Ini maksudnya delta x lah. Okey. Maksud guna delta y bagi delta x untuk cari yang perubahan y punya. Perubahan y. Betul. Ini Okey. Cari peratus perubahan delta ini delta y lah. Delta y. Perubahan kecil. Okey. So kat situ kita tahulah apa dia nak. Tu permintaan dia. Peratusan ya. Dia nak peratusan. Caranya. Ini perubahan kecil terhadap y. Perubahan hampir ataupun perubahan kecil. Delta y adalah 2.31. Untuk dapatkan peratusannya. Kita gunakan kaedah inilah. Okey. Peratusannya darab dengan 100. Okey, itu je. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada ya? Setakat ini tak ada ya? Okey, nak kot. Okey, soalan seterusnya lah kot. Ada soalan 5. Ini terakhir lah ya. Kalau habis soalan ni kita habis ke awal lah. Okey, so soalan yang kelima. Diberi H sama dengan 3x tolak 2 dan K sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Cari nilai DK per DH. Rasanya kita jarang buat soalan latihan ini. Ini. Biasanya kita buat dy dx. Sekarang ni ada h, ada k pula tu. Lepas tu cari dk dh. Sekarang ni caranya macam mana? So, apakah nilai dia apabila x sama dengan 2? Maka peringkat awal ni kita gunakan perbezaan h terhadap x dulu. Iaitu 3. Dan k pun kita gunakan benda yang sama. dk dx. Kita dapat 2x. Jadi macam mana nak dapat DKDH? Gunakan petua rantai. Ini dia lah petua rantai. Dari mana? Okey, DKDH ni sama dengan DK per DX, DX per DH. Ini terbalik Dia DH per 3 sini. Tapi terbalik. Sebab apa kita buat macam ni? Namanya petua rantai So, petua rantai ni banyak guna dalam kadar perubahan. Okey. dx dt, dy dt tu. Okey, ini pun kita boleh gunakan. Sebab dx bagi dengan dx sama dengan dk dh lah tinggalnya. Okey. So, kita gunakan petua rantai ini untuk dapatkan nilai dk dh apabila x sama dengan 2. Alright, so kita lihat apa berlaku. dk dx adalah 2x. Manakala dx dh dh dx 3. dx dh adalah 1/3. So, gantikan x dengan 2 atas permintaan soalan. Akhirnya kita akan dapat jawapan kita 4/3. Tenang sajalah. Just in case kalau soalan ini keluar ramai orang confused. Rasanya kita buat dy dx. Kenapa ada h 3x, k, x kuasa 2 tambah 1. Cari pula dk dh pula. Terbalik pula. Alright. Okay. So, kalau dia minta dh dk macam mana? Kalau dia minta dh dk, ini dk dh. Kalau dia minta DHDK, okey, so kalau dia minta DHDK, awak buatlah petua rantai macam tadi dengan keadaan DH okey, darab DK Cikgu masukkan cari. Kalau dia suruh cari DHDK, ini dia cara dia. Okey, so DHDK. Lepas tu awak letaklah dx bawah dh, dx atas dk. Yang ni petua rantai untuk dh dx lah. DHDK, sorry. Okay, so kalau ditanya macam ni. Baik, ada apa-apa soalan tak? Tak ada Ini senang aja. Soalan kedua. Kita lihat soalan kedua.
Rajah 5 menunjukkan sebuah kotak tertutup dengan tapak segi 4 sama yang mempunyai jumlah luas permukaan 216 cm. Tapak dia sini X juga. Di sini pun X. Sebab dia kata segi 4 sama. Sini X, sini pun X. Sini X. Kecuali tinggi dia H. Ini tinggi dia ni H. Okay. So, maknanya tapak dia dengan atas dia sama, segi 4 sama. Maka untuk dapat... dia kata jumlah luas permukaannya 216. So, cikgu timbulkan formula ini. Luas 2X kosong 2. Ini tapak dia. Kenapa 2? Darab 2 sebab ada atas dan bawah. Okay, tapak atas. Ni. Dan ini 4 kali XH. Kenapa 4 kali XH? Sebab permukaan tepi badan itu adalah luas permukaan H darab X. Dan kita ada 4 permukaan badan. So, itu 4XH. Semua itu sama dengan 216. Okey, so kat sini dia kata cari nilai X apabila isi padunya ialah maksimum. So, kita kena libatkan dengan isi padu dia nanti. Okay, tapi sebelum itu, kita dari dulu H in terms of X. Ini. Okey, kita cari dulu sebutan H terhadap X. Okay, yang inilah Okay, X terhadap H. So, H terhadap X kita boleh permudahkan sehingga dapat inilah. Semua bagi 2. Baik. Dan apakah isi padu formula? Isi padu formula adalah V sama dengan X kuasa 2H. Dan kita gantikan H. Sebab itu kita cari H tadi. Kita gantikan H. Alright. Sebab tu kita cari H tadi yang ini. Dan kita permudahkan X kuasa 2 dengan X ni kita boleh cancel out. Okey, kita kembangkan X. Baik, so itulah V Dan apabila dia sebut pasal maksimum, minimum, okey, kita kena buat dV dx. Perbezaan dV terhadap X, okey, X ni hilang. Untuk ini X hilang. Untuk ini 3 ke depan darab 1 jadi 3. Dan 3 tolak 1 jadi 2 lah. Kemudian atas maksimum dV dx ni kena samakan dengan kosong. Logik dia kat situ lah. Untuk dapatkan nilai X dia tu, sebab dia suruh cari nilai X, kita gunakan segala algebra yang kita tahu. Okey, pindahkan. Okey, ingat bila ada kuasa 2, pindah ke sana, kita akan jadi punca. And then kena ada positif, negatif. Tapi kes kita ni merujuk kepada panjang. Kalau panjang, kita ambil yang positif je lah. Dia, jawapan dia 6 dan negatif 6. Semua kita ambil kat sini. X tu adalah nilai yang positif. Okey, so ada apa-apa soalan lagi tak? Siapa yang dah buat, boleh tanda sendiri. Kalau betul semua, baguslah. Alright. Tapi yang dah buat latihan ini, sebab latihan ini pun juga dah bagi dah seminggu agaknya. Jadi awak kena buat lah latihan ini. So, itu saja kot. Sebab setakat ni 5 soalan saja. Okey, kita akan teruskan sambung pada minggu hadapan. Okey. Alright, so ada apa-apa soalan tak lagi nak tanya? Tak ada, cikgu.